Dia komedi-komedi je kan. Okay. Sepatutnya aku komedi ada seram sikit, ada action sikit. Dia sepatutnya macam tu kan. Kau tak dapat melepasi lagi tahap tu. Mungkin sebenarnya kau cuba lah macam tu. Okay. Campur-campur kan. Tapi sebenarnya fokus kau sebenarnya pada komedi je kan. Tapi baru-baru ni ada buat skrip lah. Cerita lah, seram komedi ke? Seram komedi. Seram komedi. Baru nak start balik. Tapi tak payah nak shoot lagi. Okay. Kan kau dah terlibat dengan short film kan. Okay. Dari segi pelakon, kau ambil yang betul-betul boleh berlakon ke kau rasa sedap mata memandang je ke? Macam mana? Bergantung kepada watak lah. Kalau watak mak tekan nak panggil perempuan muda kan. So benda tu boleh jalan je. Tak kira perlu, kau tak betul-betul select yang betul boleh berlakon. Tapi kalau tak boleh lakon tu penat juga kan. Kalau kau scene nak tunggu dia bagi okey kan. Dialog tak lupa ingat. dialog lah. Kena ulang balik.